Semua suka rumah yang tak madat rumah lain. Ada padang permainan. Kat mana tu Cik Yam? Unit kali ni saya bawa you all dekat betul-betul tengah bandar. Perantara tengah Alur Gajah nak ke Bandar Melaka. Unit dekat mana? Taman Bertam Perdana. Best unit kali ni. Parking paling best. Orang kalau beli rumah nak tengok parking je. Luas tak parking takut gaduh dengan jin. So unit kali ni nampak. Ada pokok mangga. Tak menghadap rumah lain. Sebelah sikit depan saya, belakang saya tu ada padang permainan, ada padang main bola. Unit kali ni semi-D double story. Bestnya unit semi-D ni ada tanah tepi. Best lagi unit ni, atas ada balkoni. Boleh buat tempat high tea, lepak-lepak. So macam biasa, jom Cik Em tunjuk dulu dalam rumah. Adik suka makan ketam? Kali ni Cik Em di Bertam. Unit yang Cik Em bawakan kali ni betul-betul berada di Taman Bertam Perdana, Melaka. Unit kali ni merupakan unit semi-D 2 tingkat dengan berstatuskan freehold MCL. Unit kali ni pun fancy open, tak menghadap rumah lain, dekat dengan padang pula tu. Keluasan untuk unit ni adalah 2077 square feet. Ada 4 bilik dan 3 bilik air pula tu. Cik Em, unit ni selamat tak? Jangan risau, unit ni merupakan unit gated and guarded. Jadi keselamatan kat kawasan unit ni memang sangat-sangat terjaga. Bila cakap unit ni unit semi-D je, anda mesti dah tahu dah yang unit ni ada tanah kan? Boleh je kalau anda nak bercucuk tanam kat sini. Car porch pun besar tau. Boleh muat 2 kereta pula tu. Masuk-masuk unit ni je, anda akan nampak ruang tamu. Dan sebelah ruang tamu ni ada bilik kan? Bilik ni anda boleh je kalau nak jadikan bilik tidur ke, ruang makan ke, ataupun tempat solat. Dekat bilik ni pun dah siap ada sekali dengan bilik air tau. Macam yang anda nampak tadi, ruang tamu unit ni jenis memanjang dan luas. Jadi kalau anda nak letak 2 set ruang tamu pun memang boleh sangat. Lagi menarik, bahagian dapur unit ni dah siap ada dengan tabletop dan pintu. Kalau nak masak, tutup je pintu dapur ni. Jadi taklah asap masuk ke ruang tamu kan. Tadi anda nampak kan dekat bawah tangga ada ruang lagi. Anda boleh je kalau nak letak meja makan ataupun nak dekor-dekor macam ni. Jom Cik Em bawa anda tengok tingkat atas pula. Dekat tingkat atas ni ada 3 bilik dan 2 bilik air. Ada juga 1 ruang tamu dan 2 balkoni tau. Macam yang anda nampak sekarang, bilik ni dah siap attach sekali dengan bilik air dan balkoni. Kalau anak perempuan dapat bilik ni, mesti dia suka punya. Bilik air dah siap ada, nak lepak malam-malam dekat balkoni pun boleh. Bilik ni pun luas. Kalau anda nak letak katil ke, wardrobe ke, ataupun nak letak meja makeup, muat je tau. Bilik yang lain pun luas ke Cik Em? Jangan risau, boleh je kalau nak letak 1 set bilik tidur juga. Cuma bezanya bilik yang lain ni tak attach sekali dengan bilik air. Sebab bilik air yang ketiga ni betul-betul berada di antara ruang tamu dan bilik. Luas juga tau. Kalau anda tak tahu nak buat apa dengan bilik satu lagi ni, boleh je anda jadikan bilik study untuk anak-anak. Macam ni, dekat ruang tamu atas ni, anda boleh je kalau nak letak bincang dengan TV atau nak letak katil pun boleh tau. Besar tak balkoni yang kedua dekat tingkat atas ni? Dalam pemandangan cantik, luas pula tu. Kalau anda suka menanam, boleh je buat mini garden. Nak kreatif lagi, buat BBQ area pun cun tau. Unit kali ni sesuai sangat kalau anda nak duduk sendiri ataupun nak buat investment. Ya Allah, unit kali ni tadi saya sebut 1 balkoni. Asalnya sebenarnya unit ni ada 2 balkoni. Biasa kita naik tangga terus jumpa living kan? Ni tak jumpa living dulu. Kita jumpa master bedroom yang dekat atas. Jom, Cik Em tunjuk. So, bilik yang atas ni pun dah siap dengan attach bilik air. Tadi saya cakap ada 2 balkoni kan? 1 balkoni dekat sini. So, malam-malam boring kan? Laki bini buat high tea. Nak tenang-tenang duduk lah kat sini. Pasang rumput pasu macam sebelah. Nampak cantik kan? So, baru 1 balkoni. Kita tengok balkoni yang paling besar. Jom. Sambil-sambil jalan, dah pergi bilik master. Nak jengah anak. Sebelah je bilik anak. Dah jengah bilik anak, nak jengah bilik parents. Kat depan je. Sambil nak pergi ke depan, dah ada toilet. Biasanya unit double story, kita akan nampak tengah ada living tu tak? Tapi unit kali ni, sini ada living. So, rasa-rasa nak tidur dekat sini, pasang katil boleh, letak toto pun boleh. Tempat yang paling kita tunggu-tunggu malam-malam nak buat apa? Lepak dekat depan balkoni besar. Jom. Tada! Besarnya dia punya balkoni atas. Kalau you pasang awning dah cantik dah. Pemandangan daripada atas. Tengok sini. Mari kita tengok. Macam saya cakap tadi. Pemandangan daripada atas. Tak payah gaduh pasal parking. Nampak? Pokok mangga ada, pokok pisang. Sebelah tepi pula. Kalau rasa boring-boring petang-petang hari nak bawa anak jalan, tak payah bawa kat luar. Tu dia. Tempat mainan. Tempat lepak-lepak. Anak-anak tak adalah boring. So, siapa yang belum subscribe video Cik Yam,
pastikan you all subscribe video Cik Yam, so you all akan dapat start notification setiap kali Cik Yam buat review rumah. So macam biasa, jangan lupa like dan komen. Bye. Kita jumpa ke next destinasi. Bye. Kap mana tu Cik Yam? So unit saya kali ni, unit saya marah owner. Ada padang permainan, ada padang main bola. So, apa otak tiba-tiba betul lah. Sambil jalan, baik-baik nak kau tergolek ke belakang.